Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Disember 2025, Sekolah Menengah Agama Datuk Syekh Muhammad Murtada telah mengadakan kemasukan pelajar tingkatan 1 2627. Saya, Ummu Hani binti Muhammad Rizwan bersama rakan-rakan saya dan akan bersama anda pada video kali ini. Selamat menonton. Bye. Seperti biasa, tidur yang lena, terhenti di sana, layap kuyup. Baiklah, kami akan interview salah seorang pelajar yang baru saja menghabis jawab exam sebentar tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama awak? Azra. Akan nak tanya beberapa soalan, boleh? Boleh? Okey, apa perasaan awak pertama kali tengok sekolah ni? Saya rasa sekolah ni sunyi. Itu baik. Okey. Yang kedua, kenapa awak pilih sekolah ni berbanding sekolah yang lain? Sebab minat dengan dini. Itu saja, terima kasih. Sama. Bila aku sudah tiada, cepat semua lakuku, jangan ditangis. Assalamualaikum. Salam. Nama awak siapa? Nama saya Muhammad Eko Rehan. Akak nak tanya beberapa soalan, boleh? Boleh. Apa perasaan awak pertama kali tengok sekolah ni? Perasaan saya bila tengok sekolah ni, saya rasa kagum sebab sekolah ni tak macam sekolah lain. Dia macam kecil, tapi bila saya tengok sekolah ni, saya rasa kagum sebab sekolah ni besar. Okey. Soalan kedua, kenapa awak pilih sekolah ni berbanding sekolah yang lain? Saya pilih sekolah Moza ni sebab sekolah ni dia sekolah agama. Saya minat sekolah agama. Lepas tu dia campur dua-dua, akademik dengan sukan. Saya pula suka dengan kelas aliran agama. Jadi saya pilih kelas aliran agama tu sebagai plan utama saya kat sekolah ni. Okey, baik. Terima kasih. Terduga jika saat ini Tuhan tentukan akulah orangnya. Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku, jangan ditangis. Itu saja liputan daripada kami. TVPSS ala Khawarizmi, the future of digital communication. Bye. Assalamualaikum.